kisah ni saya share sikit kan. Kisah saya ni Ustaz ada macam cakap lah 2019 tu kan. Yang saya balik Melaka tu, saya set up Kaiser tu. Saya tak ingat lah saya baca ke ataupun saya dengar radio ke ataupun movies, tapi saya rasa antara radio dengan saya baca posting, saya tak ingat waktu tu. Waktu tu yang dia bagi gegaran ke hati saya Ustaz. Memang kisah tu dia share dari segi dia seorang usahawan juga perniagaan. Dia berjaya, antara berjaya sampai satu tahap Allah Ta'ala uji dia Ustaz. Bisnes dia ni dapat projek tapi payment tak dapat. Macam yalah, mungkin dalam bidang kontraktor ke apa kan. Projek jalan tapi payment tak dapat. So sampai satu tahap dia pergi jumpa seorang, saya tak sure lah ustaz ke apa. Dia share lah masalah dia tu kan. Yang pertama sekali ustaz tanya, waktu tu zakat bayar tak? Dia terus macam terdiam. Zakat kan. Tu dia kata dia tak bayar. Bila ustaz cakap zakat ni, benda ni wajib kan, rukun kan. Alhamdulillah lah, dia cuba cari sikit duit apa semua, dia bagi bayar. Selang seminggu duit payment dapat. So benda tu dia macam tempias kat muka saya Ustaz. Sebab saya cakap macam kita tahu dalam kita ingat macam berbalik pada kan, kita ni banyak, yalah, bila muda kita buat perniagaan kan, kita banyak dahulukan keperluan kita daripada tanggungjawab tu kan. So bila saya orang kata apa, mungkin sebab Allah Ta'ala nak jentik hati saya kan, garan waktu tu. Saya ingat saya pergi jumpa Ustaz Firdaus lah. Ustaz Firdaus tu baik. Okay, baik.